Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sihat kepada semua yang menonton podcast Studio Sihat bersama dengan saya Sufian Amri. Kita dah masuk di episod yang ke-90 dah sekarang ini. Sungguh orang kata menujakan apabila kita mengetahui banyak info-info menarik ada dekat dalam podcast Studio Sihat ni. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share kepada kawan-kawan yang mungkin nak tahu pasal kesihatan diri kita dan juga kesejahteraan diri kita. Jadi untuk kali ni episod yang kita nak bawakan bertajuk Bila Kepala Tak Berhenti Berfikir, Overthinking dalam Kehidupan Seharian. Jadi ambil yang mudah je lah, overthinking. Asyik berfikir je. Ni ada tak di antara anda semua ni yang kalau dalam kehidupan seharian dia buat keputusan, lepas tu asyik-asyik betul ke? Salah ke? Nanti ada orang terasa ke? Panjang berjela ni duk fikir. Elok ke tak elok keputusan ni. Dia rasa macam serba salah, tak berhenti berfikir. Lepas tu sampai membawa ke katil pula. Sebelum nak tidur tu dia duk lagi fikir. Kadang-kadang sampai bawa ke mimpi tu. Jadi ni masalah lah dalam kehidupan ni. Saya tak pasti macam mana kita nak memperhalusi, nak rungkai, nak cerita pasal perkara overthinking ni sebab saya bukan pakarnya. Apa kata kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Beliau sangat handsome orangnya, nampak sihat sejahtera. Kita bersama dengan Alvin dan Weng Kang, ahli psikologi berdaftar. Terima kasih banyak sudi bersama dengan studio kita, Studio Sihat. Ya. Saya nak tanya satu soalan ni. Okey. Kan? Mari. Daripada intro saya tadi ni kan. Overthinking ni dia adakah ianya penyakit ataupun saja-saja dibuat ataupun apa dia? Okey. So bila kita cakap tentang overthinking, kita kena cakap tentang fikiran. Ya. So fikiran ini sebenarnya dia adalah fungsi minda kita lah. Mengapa kita berfikir? Ya. So nombor satu, kita berfikir sebab kita sedang belajar. Right? So bila kita belajar, actually every moment. Pada masa sekarang, bila kita sedang bercakap, kita juga sedang belajar sebab saya sedang beri informasi, input kepada Otak minda. kita. Ya. So bila ada input, dia akan berfikirlah. Ya. So that's one of the function. Ya. Kenapa kita berfikir? Nombor dua adalah sebab kita sedang menyelesaikan masalah. At every moment, kita punya minda, kita sedang fikir macam mana saya nak selesaikan masalah ini. And later I akan cakap tentang Malaysian punya masalah yang terbesar. Okey. Kita Kita tunggu kejap lagi lah. Sabar. Kita ada masih lebih kurang dalam 30 minit ini untuk merungkai segala masalah pasal overthinking ni. Saya pasti dia tak terhenti kepada seorang lelaki, wanita dan juga sama ada dia muda ataupun dewasa kan. Semua orang pun akan berfikir. Sebenarnya bayi dia keluar, dia memang sudah berfikir. Ya, sebab minda kita memang sudah ada. Of course dia developing lah, right? So yang nombor tiga yang I miss out tadi adalah tentang masa depan. Bila kita fikirkan masalah, selalu dia akan connected terhadap masa depan. Apa yang kita nak buat, apa yang kita ingin, macam tu. Okay. So kalau you cakap tentang overthinking ni adalah dia macam dia disease ke kesakitan ke. Actually it's not true lah. Ya, sebab kita kena tahu fikiran ini adalah penting sebagai satu fungsi. Overthinking adalah sebenarnya dia tak berfungsi di aspek sistem fikiran. Maksudnya normal ke tak normal tu? Kalau kita overthinking. Dia normal sebab kebanyakan orang dia memang ada aspek overthinking. Ya. Tetapi apa yang kita boleh belajar adalah meletakkan sistem yang bagus, yang beneficial kepada kita, so that kita akan reduce overthinking itu. Ya. So bila kita ada ability macam ni kan, so kita akan cakap, okay, how do you differentiate thinking and overthinking? Sebenarnya dia fungsi yang sama kan, sebab kita guna thinking. Overthinking adalah kita fikir terlalu banyak tanpa kesimpulan. Jadi dia tak ada jumpa garis penamat dia. Betul. So bila tak ada garis penamat, dia macam dia train, dia marathon, tapi dia bukan 40 km, dia infinity km. Mesti dah dia letih. letih. Ya.
Mesti letih. Kalau kita berlari, letih badan. Kalau dia berfikir, letih minda dan otak. Badan juga letih kan? Dia akan terlibat sekali Kalau you ingatkan tadi you cakap kan, mungkin dia akan berfikir sampai tidur pun tak boleh tidur. Mesti penat. Okay. So kita dah perasan tadi daripada Alvin share kan, yang mana orang yang berfikir ni, dia sebenarnya fikir tentang masa depan. So adakah diorang ni anxiety, risau dengan benda akan datang tu? So, memang ada aspek kerisauan. Ya, sebab dalam setiap masa kita akan fikir what can we do to ensure kita ada survival. Ya. So, sekarang pun kita akan fikir, okay, saya nak survive. Kalau nak survive, saya kena ada apa? Kena ada duit. Betul. Kena bayar bill, kena makan, kena apa-apa, right? So ini adalah masalah lah, right? So bila kita berfikir, kita memang akan fikir tentang, okay, macam mana saya nak selesaikan masalah ini supaya saya boleh hidup. Jadi sebenarnya menggunakan otak minda ni cerdas lah, bagus. Cuma masalah dia adalah kita tak tahu Ada sistem. Cara nak susun dia, Betul. penyelesaian dia dan pengakhiran dia. Ya, Okey. So itulah overthinking, berlebihan dalam berfikir tanpa ada matlamat apa yang kita nak capai tu. Tanpa maklumat yang tu saya rasa betul. Alright. Macam tadi you kata orang berfikir ni dia terlebih berfikir pasal masa depan lah. Dalam kehidupan manusia yang normal ni. Ya. Sebenarnya apa yang perlu mereka risaukan? Contoh kalau tadi you kata duit, confirm semua orang sekarang ni perlukan duit. Tak ada duit, susah nak hidup lah. Susah. Apa yang sebenarnya perkara penting untuk manusia yang normal fikirkan dan dia tak perlu berfikir sampai overthinking benda tu? Wah, yang ni saya rasa tajuk yang bagus. Can be another podcast punya topik lagi. Tapi kalau kita fikirkan apa yang manusia perlu berfikir, sebenarnya semua pun kena fikir. Betul. Sebab ingat kan saya cakap tadi, fungsi fikiran ini adalah bila kita ada input yang baru. Ya. So andaikan saya cakap, sekarang apa yang awak sedang pakai ni, baju ni sebenarnya dia merah bukan biru. So you kena, dan you akan compare kan dalam you punya minda. Biru bukan biru ke? So that is thinking sudah. Okay. Right? Tapi you ada penyelesaian dia lah. Because your belief is ini memang baju biru. I tahu dia joking dah. So you akan fikiran itu akan selesai. Dan what you will do, it can fade away lah. So itulah aspek thinking yang kita mahu. Dia masuk minda kita fikir, kita compare, kita ada penyelesaian, then dia akan fade away. Antara banyak kes-kes yang you handle, patient you, mungkin ada kisah-kisah mereka ni, kenapa mereka start overthinking, mungkin boleh share. Mungkin ada yang tengah menonton sekarang ni pun, mereka ada rasa mengalami perkara yang sama. Macam mana mereka nak overcome dengan perkara ni dalam kehidupan seharian dia? Okay. So, kita kena cakap kenapa kita naturally kita akan overthink dahulu kan. Right? So, nombor satu, kita sebagai manusia, kita memang takut kepada perkara yang kita tidak pasti. Right? Because bila kita tidak pasti, kita tak tahu apa yang kita kena sediakan. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan fikirkan segala situasi yang mungkin berlaku. Ya. Tapi dalam minda kita, apa yang terjadi adalah minda kita selalu fikir aspek yang negatif. Maksudnya permulaan dia dapat terima satu situasi, dia terus negatif. Dia akan fikiran aspek negatif dahulu. Sebab dia nak rasa, okay, I kena prepare for the worst. Ya. So, andaikan mungkin saya bagi you satu letter lah, tapi letter tak buka. Right? Bila you ambil letter tu, what does it say? Mungkin dia perkara yang tak berapa bagus. I takutlah I nak buka. Baik I tak buka. Sebab if I don't know, then it doesn't become a bad news. Yeah. So fikiran dia sama macam tu.
Ya, dia fikirkan segala situasi yang ada kemungkinan untuk berlaku dan dia prepare mentally lah, dia akan prepare. Tapi sebenarnya tak ada barang yang berlaku lagi. Right? Nombor dua adalah ilusi control. Bila kita overthink, apa yang kita nakkan adalah keselamatan dan juga aspek control. Minda kita akan fikir, kalau saya boleh berfikir, maknanya I am in control. So, I rasa selamat. Ya. Nombor tiga lah perfectionism lah. Saya nak perkara ni perfect. Sebab itu saya kena fikir segala yang mungkin akan berlaku so that I can choose the best option. Best perfect option. Macam tu. Yeah. So itulah beberapa faktor lah kalau kita tengok dalam aspek overthinking. Okay. Dia kembali kepada soalan saya tadi. Patient tu, mungkin kita boleh ambil satu case tu. Dia risau tu pasal apa sebenarnya? Dan ada tak yang macam tadi saya bagi tahu tu, dia boleh selesai dan dia lepas ni tak memerlukan lagi kaunselor untuk bimbing dia. Okay. So kalau kita cakap tentang aspek klien yang ni, normally semua klien yang masuk dia adalah anxiety lah, yang tadi you cakap kerisauan. Ya. So bila dia masuk dia akan cakap, saya fikir terlalu banyak tapi saya tak tahu apa yang sebenarnya yang saya fikir. Fikiran tu berkaitan apa? Kerja Pun ada, kehidupan perhubungan? pun ada, perhubungan pun Wah, ada, banyak betul. tidur tak boleh tidur, yang tu dia letih pun ada, tentang masa depan sendiri dan juga apa pandangan keluarga atau dia punya friends lah, ya, yang ada di samping dia. Tapi sebab dia sudah terlalu letih nak buat apa-apa pun, dia jadi macam tak boleh gerak lah. So family pun mungkin akan cakap, ini depression ke, ni anxiety ke. Apa yang kita nampak adalah aspek kita cakap mental disorder lah. Sebab dia sudah tidak berfungsi dalam hidup dia. Dia macam bukan manusia normal yang menjalani kehidupan harian macam biasa. Macam tu. Dia masih manusia. Okay. Tapi apa yang kita akan cakap adalah dia ada simptom yang menjadikan kehidupan harian dia tak boleh jalan. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya sebagai seorang manusia kita akan tengok aspek makanan lah, ya, makanan, dan kalau dia adalah seorang dewasa, dia akan keluar kerja, ada social life, kan. So bila kita buat semua ni, kita tengok sebagai behavior yang healthy lah, yang sihat. Kalau dia tidak buat semua ni, selalu temerung, dia selalu dalam bilik saja, tak keluar, yang tu kita akan cakap sebagai disorder lah. Gangguan lah. Ya, so gangguan lah, gangguan emosi, gangguan mental, itulah yang diperlukan aspek professional help lah, which is counselor lah. Okey, sebagai seorang orang awam yang berkawan dengan ramai orang macam kita masih lagi boleh berborak sesama kita ni. Tapi kalau macam contoh kita ada seorang kawan ni, kita tengok dia okey je. Tapi dalaman dia, rupanya dia macam-macam. Dia still bergerak otak dia. Tak boleh, macam mana kita nak kenal pasti dia tu tengah ada masalah tu. So nombor satu kita kena selalu tengok kalau orang awam adalah behavior lah. Maknanya apa yang boleh dinampak. Dan minda ini kita memang tak boleh nampak, ya. Minda ini bila kita tanya soalan baru boleh kita tahu apa yang sedang dia berfikir. So dalam behavior, as long as dia kerja, dia okey, bila mungkin keluar pergi mamak, makan minum semua okey, kita akan anggapkan semua okey lah. Ya. Of course apa yang kita boleh tanya adalah apakah aspek fikiran dia, apa yang dia sedang berfikir pada mungkin pada masa kerja atau di rumah. Dia akan rasa okay, actually I sangat stres sebab kalau di rumah I tak dapat tidur. Ya, I selalu berfikir masa depan I macam mana, I macam mana kena sediakan apa-apa tu. So that is one symptom lah kita cakap tentang overthinking.
Okay. So itulah cara kita boleh tengok lah. Mungkin juga adakah melalui fizikal dia kita boleh nampak mata dia pun dah macam keletihan, itu menyebabkan minda dia terlampau banyak sangat proses data, ataupun mungkin ada simptom yang boleh kita nampak Yang secara boleh fizikal nampak ni. lah. Saya rasa yang boleh nampak adalah penat lah. Tapi saya rasa di KL Susah. susah sebab semua orang pun cakap penat hari ni. Walaupun cakap saya okey, tapi sebenarnya dalam hati, dalam minda ni semua tak okey sebenarnya. So selalu I akan cakap dengan klien I, dia bagi dia advice lah, adalah kalau kita tanya seseorang tu dia, hey, are you okay? Kita sebenarnya normal kita akan cakap I'm fine. Ya. Kan? Dia macam respons yang natural. So saya selalu akan challenge dia, tanya sekali lagi. Okey, ni bagus ni. Which is make sure, okay, so I hear your answer, but tell me how are you really? Ya, so kita masukkan sekali lagi. Sebenarnya you okay ke? So bila you slow down, dia pun rasa kenapa dia tanya I 2 kali? So memang dia ada intention, mungkin dia nak dengar lah keluahan. Memang kita semua ada kerisauan. Ya. Memang kita semua ada responsibility kita, ada yang memang mungkin berat sikit. So bila kita ada tempat untuk sharing, dia boleh tolong kita jugalah dalam aspek overthinking. Okay, saya perasan dalam kehidupan kita ni as seorang lelaki mana lelaki yang tengah menonton ni, kita ada ego kita lah kan. Kita tak nak kita rasa macam diri kita ni lemah. Ya. Kan, kena pula yang bertanya tu adalah perempuan yang rapat dengan kita ataupun digelar sebagai isteri dalam hubungan. Jadi orang lelaki ni menyelindungi segala masalah tu biar dia carry seorang-seorang. So bukan saja overthinking, tanggungjawab semua dia pegang. Andai kata isteri kita bertanya dekat kita, abang okey ke? Sebagai seorang lelaki ni, patut ke dia luahkan ataupun dia pendam seorang-seorang, ataupun dia pergi cari kawan dia untuk menceritakan supaya diri dia tu tidak terbeban seorang-seorang. Okay. Yang ni kita kena cakap tentang aspek overthinking dan juga vulnerability. Ya. Vulnerability ni saya rasa dalam Melayu kita akan cakap as openness lah. Ya. Keterbukaan untuk berkongsi. Sebab ego ni memang sebenarnya semua orang ada. Tapi kalau lelaki kita akan lebih sikit lah. Right? Because kita ada fikiran, saya mesti boleh provide. Saya mesti sebagai seorang kuat protector macam tu. Malu lah nanti. Ya, malu kalau dinampak sebagai lemah. Ya. Tapi saya rasa sebagai suami dengan isteri, bukanlah kita kena selalu appear as kuat. Apa yang kita boleh buat adalah sharing so that the relationship jadi kuat. Bukan I kena lindungi awak sebagai seorang suami. But what is good for the relationship? Saya boleh luahkan. Sebenarnya I struggle sikit tentang area sini. I struggle sikit tentang kewangan pada masa sekarang. Bukannya dia yang boleh solve the issue, tapi sebagai isteri mungkin dia boleh bagi pandangan dia. So we also need support lah. So boleh share kepada isteri, boleh share kepada kawan, tapi tengoklah yang mana. Bukan okay, I masuk Instagram, share semua, tapi kita kena fikir juga sesiapa yang dengar keluahan kita ni, apakah fungsi dia dalam hidup kita. So kena fikir, lepas tu nanti kalau masalah tu beranak, dia overthinking lagi. Masalah pula kan. Okay. So kita memang ada cara kita boleh sampaikan kesimpulan. Seperti yang saya cakap tadi lah, bila kita ada sistem yang bagus, apa yang kita boleh buat adalah buat tindakan yang kita tahu adalah terbaik pada masa itu. Dia bukan tindakan yang betul because the right decision, sometimes kita tak cukup informasi. Tapi yang terbaik pada masa itu adalah goal yang kita boleh sampaikan.
Okay. Itu pasal lelaki tadi. Kalau macam perempuan pula, dia ada overthinking dia juga kan? Ya, ada. Ni kalau abang keluar ni nanti dia sekian. Ni kalau awak macam ni lama tak reply ni dia sekian. Okay. So macam mana lah gender untuk perempuan pula yang overthinking? Adakah dia satu masalah ataupun memang itu sifat keperempuanan mereka dan macam mana kita nak atasi perkara tu pula? Okay, so sifat perempuan ni dia biologically perempuan memang dia more relationship based. So bila dia nampak aspek behavior lah, ya, dia akan fikir behavior ini apakah makna di sebalik behavior ini, ya. So dia punya fikiran macam ada udang di sebalik batu lah, right? So aspek overthinking ini adalah actually I don't know the information, tapi saya rasa behavior ini sedang memberi makna ini kepada saya. Tapi dia tak nak tanya. Selalu dia buat macam ni, mungkin dia rasa macam ni, so I kena buat macam ni. Ya. So what to do kalau ada aspek overthinking adalah you kena fikir, adakah ini fakta sebenarnya? Kenapa saya berfikiran macam tu? Sebab saya letakkan satu image kepada orang lain, orang tersebut lah. Ya. Kalau dia buat macam ni, mungkin sebab dia tak suka saya sudah. Tapi sebenarnya dia tak rasa apa-apa pun. Yeah. Dia okay je. Right? So pun kena communicate. Yang penting adalah communicate. Yang lelaki pun kena communicate kepada isteri, isteri pun kena communicate kepada lelaki. Tanyalah, ya. Dan lepas berkomunikate kena sampai kepada kesimpulan yang beneficial lah kepada diri sendiri. Yeah. Dan perlu ada understanding yang sama ke keadaan tu supaya tak overthinking dua-dua. Okey, aku dah maafkan mungkin, aku dah supply apa yang patut, so perlu lagi ke overthinking lepas tu? Kita kena tengok, kalau kita tengok macam tu kan, especially on like couples counselling, kita boleh sampai kepada area agree to disagree. Ya, tapi masing-masing ada kesimpulan dia. Ya. The best is of course kita selaras lah. That means my understanding and your understanding sama. Ya. Sebenarnya apa yang diperlukan di segi isteri lah adalah keselamatan. I just want to feel safe. I just want to feel assured. So bila lelaki atau suami dia tak okay, I didn't know that's what you feel. And I now know this is what I want to do. Immediately, isteri akan rasa, okay, I selamat. Ya. Sebab dia rasa keselamatan dan cinta dia. Yeah. Sebab kita kalau ikut tajuk kita dalam kehidupan seharian, tapi kehidupan seharian ni kalau katakan kita bekerja, biasanya sampai tahap situ nanti dia akan berhenti sekejap, tapi tempoh yang lebih panjang adalah bila berada dekat rumah. Ya, betul. So itu yang akan membawa kepada sampai tertidur pun dia ada berjalan lagi kan pemikiran kita ni. So saya nak tanyalah dekat Alvin sendiri kan, macam mana caranya untuk kita make sure apa yang kita overthink tu dia tak membawa ke dalam tidur kita. Ada tak mungkin tips-tips yang boleh dikongsikan? Okay. So saya bagi 3 tips lah. Ya. So nombor 1 kita kena faham bahawa dalam segi psikologi kita ada badan, mental dan juga spiritual. Ya. So kita boleh start from badan dahulu. Kalau kita cakap badan, nafas. Ya, so kita boleh buat secepat. Yang ni kita kita cuba. Saya belajar daripada doktor. So bolehlah medically. So cara dia adalah you tarik nafas sebanyak mungkin. So macam ni. Okay, sudah sampai tahap ni, awak masuk sikit lagi. Ya. So bila kita buat macam ni, dia macam reset untuk kita punya physical. Ya. And if the doktor cakap kalau you tengok blood pressure dia akan turun. Ya. So bila kita ada aspek macam stress disorder atau panic kan, anxiety, risau, kita akan rasa kita punya hati dia berdegup cepat. Ya. So ini sebagai satu physical reset. Nombor 2 adalah kita kena tengok mental lah. Ya. So aspek overthinking ni dia interesting sebab bila seseorang dia overthink dan saya tanya, what are you thinking about? Kebanyakan kali dia akan cakap, actually I don't know. Sebab terlalu banyak.
Dia macam saya selalu bagi ini dia idea dia adalah you pergi macam murni discovery for the first time, kan? Dia tengok menu dia 20 20 helai kan. Banyak ah. Banyak pilihan dia. So kalau overthinking dia sama. Terlalu banyak pilihan. I tak tahu I tengah nak fikir apa. Sebab dia sini. So dia akan cakap, oh, I feel like I'm overthinking, but I actually don't know what I'm thinking about. So kita kena tulis. Ya. Tulis apa? Apa saja yang awak boleh ambil keluar tentang fikiran tu, awak tulis. Okay, so tak kisahlah dia fikiran yang baik, positif atau negatif, betul ke salah, tulis saja. So bila sudah tulis, apa yang kita buat adalah kita buat macam translation lah. Translation dari fikiran ke kertas. Dan nombor 3 adalah tanya. Awak kena tanya nombor 1, adakah fikiran ini fakta? Adakah ini fakta? Ya. Dan jika dia fakta, ask the second question. Second question adalah, adakah fakta ini membantu saya? Sebab kalau fakta itu tak membantu you, kenapa nak fikir? Right? Andaikan, okay, this camera is a big camera. Dia fakta. Tapi bantu you ke? Actually, tak adalah. Dia hanya satu fakta. Yeah, so you boleh letakkan dia and say, okay, you fade away lah. Perbandingan yang penting dengan yang separa penting, yang tak penting langsung. Yeah. So kita kena itulah ada benda. kita juga cakap dengan sistem lah. Semua ni barang kita boleh fikir. Kita boleh imagine. Tapi apa yang sebenarnya yang membantu kita? Ya. So let's say fakta membantu kita. Nombor 3 yang kita kena buat adalah tindakan. Apakah satu tindakan yang kita boleh buat tentang fikiran ini? Sebab tindakan itu adalah penyelesaian dia. So lepas sudah selesai, fikiran itu akan fade away. Okay. So, apa yang akan berlaku kepada mereka yang overthinking? Last kali. Adakah ada mental breakdown sampai boleh pengsan ataupun mungkin boleh terjadi perkara-perkara yang lain supaya itu? Mental breakdown ni memang ada kemungkinan dia. So bila kita cakap tentang professional help lah, kita selalu akan tengok dia seseorang dia memang tak tahu macam mana nak manage dia punya mental load sampai dia tak boleh kerja, dengan family, dengan friends pun sudah isolate sendiri, diri sendiri. So yang tu kita akan cakap they need professional help. Bila dia jumpa kita akan start lah dengan aspek terapi. Sama juga dengan apa yang saya cakap tadi, kita akan tahu tengok sebenarnya apa yang dia fikir. Ya, masalah betul-betul. Apakah masalah dia? Bila dia start? Ya, sebab kita kena faham fungsi fikiran tu masih okey, masih betul. Tapi dia tak sampai penyelesaian dia. Kenapa? Apakah makna yang dia letak kepada aspek perfectionism, aspek control? Ya. Jadi itu antara signal-signal lah yang perlu kita tahu. Yang paling penting kita sebelum kita nak overthink tu, kita kena tahu apa akar masalah dia, akar dia. Ya, akar dia, Kan? ya, Jangan kita fikir yang dekat buah dia, dekat ranting dia, sebab itu masalah yang kita boleh Dia selesaikan result, senang. dia result. Kan? Tapi kalau akar tu puncanya sebetul-betulnya, kita kena cari supaya dia dapat matlamat selesaikan masalah tu dan tak berfikiran terlampau, orang kata detail makin dalam sampai kita mental breakdown. Ya, sebab dia tak sampai ke penyelesaian dia lah. Ya. So seperti yang kita cakap tadi, dia marathon tapi dia infinity. Tak Dia jumpa. masih lari. Garis penamat tak jumpa. Ya, So ya. kalau siapa masuk fun run ke apa, dia tak dapat medal tu. Ya, tak ada medal. Ya, so bila kita ada sistem, maknanya kita ada penamat dia lah. Okey. Jadi kita dah sampai di penghujungnya. Mungkin Alvin ada nasihat kepada mereka yang terlampau berfikir, terlampau mendalam sampai tak jumpa garisan penamatnya ni. Okay. So again, yang nombor 1 adalah kita kena faham fikiran adalah fungsi minda. Kalau kita overthinking, dia bukan sebab kita lemah, tapi kita kena ada sistem yang baik, yang berfungsi terhadap kita, so that kita boleh selesaikan fikiran itu. Ya. Dan nombor 2 adalah untuk tukarkan fikiran kepada tindakan. Mesti ada tindakan. Walaupun tindakan tu kecil ke besar, tak kisahlah.
mesti ada tindakan. Dan nombor 3, professional help itu adalah okey, bukan sebab lemah. Sebab kita tidak diajar sistem untuk berfikir. So di terapi kita akan ajarkan. Ya. Jadi apa-apa sekiranya ada masalah, sentiasa tak boleh nak tidur, sentiasa berfikir terlampau mendalam, kan boleh berjumpa dengan Alvin lah seorang ahli psikologi berdaftar. Ya, betul. Alright. So daripada saya kesimpulannya, yes, kita memang kena berfikir dengan tajam, kena detail secara pemikiran tu sebab kita nak kekalkan minda kita ni jadi cerdas. Yep. Okay, dan kita kena fikir juga yang sebenarnya kita manusia. Dalam keadaan apa yang kita buat, kita tak boleh terlampau terlebih sangat. Biarlah berpada-pada untuk kita dapat jalani kehidupan kita ni dalam keadaan tenang, Ya, betul. bahagia, aman, damai. Damai, Okay, ingat tubuh badan kita memerlukan hak dia sendiri. Ada masa untuk rehat, sama juga dengan minda kita. Jadi sama-sama kita sebarkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Alvin ni. Jangan lupa share Studio Sihat kita ni, podcast kepada semua kawan-kawan kita yang mempunyai masalah overthink. Okay, jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye.